Okey, selamat datang semua ke sesi kita hari ini. Ya, selamat datang. Hari ini kan kita nak tengok satu topik menarik dari buku teks Pendidikan Muzik. Tahun 6, Sekolah Kebangsaan. Unit 6, Kenali Komposer Malaysia. Siapa diorang ni? Apa agaknya kerja diorang? Betul tu. Sumber kita memang dari buku teks ni lah. Dan misi kita, senang je. Nak faham sumbangan komposer ni untuk negara kita. Kita cuba cerita cara paling mudah, khas untuk anda, adik-adik pelajar sekolah rendah. Okey, jom kita mula. Jadi kan, bila sebut komposer, apa sebenarnya maksud dia tu? Buku teks ni ada terangkan sikit kan? Ada. Senang cerita, komposer ni orang yang cipta muzik atau lagu. Cipta lagu, Ya. Macam pelukis guna brus dan warna, komposer ni dia melukis guna bunyi. Oh, faham. Dan untuk kita faham lagi best peranan diorang kat Malaysia ni, buku teks ni bagi 2 contoh. Kira macam tokoh hebat lah. Okey, siapa yang pertama tu? Yang pertama, nama dia Jimmy Boyle. Jimmy Boyle. Macam pernah dengar. Beliau ni dari Pulau Pinang, lahir tahun 1922. Yang menarik pasal dia ni seorang pemuzik jazz. Jazz? Biar betul kat Malaysia. Zaman tu. Ya, jazz. Agak unik kan? Selalunya mungkin kita bayang irama lain bila sebut tokoh lama. Itulah pasal. Apa yang special sangat pasal sumbangan Jimmy Boyle ni? Okey, ni fakta paling power. Lagu ciptaan dia, nama dia Putra Putri. Lagu ni lah yang main masa upacara bendera Persekutuan Tanah Melayu naik buat kali pertama. Seriuslah, 31 Ogos 1957 tu? Ya, betul. Masa tu lah, bayangkan. Muzik jazz iringi detik sejarah negara kita. Wah, gila lah. Ni tunjuk muzik dia bukan biasa-biasa ni. Identiti negara kita yang baru nak mula masa tu. Hebat. Ada lagu lain dia yang buku teks sebut? Ada. Selain Putra Putri tu, ada Jauh-Jauh, Sungai Pahang, Bunga Negara. Okey. Lagi satu, muzik dia ni bukan setakat kat Melaya je tau. Sampai ke radio antarabangsa macam BBC, Voice of America. Kira standard antarabangsa lah ni. Boleh kata macam tu lah. Kualiti dia diiktiraf orang luar. Memang legend lah Jimmy Boyle ni. Dari jazz, iringi sejarah, sampai ke luar negara. Okey, buku teks ni sebut seorang lagi kan, Saiful Bahri. Saiful Bahri. Macam mana pula cerita dia? Genre sama ke? Saiful Bahri ni lahir tahun 1924. Dia bawa warna lain sikit. Dia sangat terkenal dengan lagu-lagu patriotik. Oh, lagu patriotik yang semangat tu Betul. Yang bakar semangat tu. Dan dia juga aktif cipta lagu untuk filem. Siap pernah jadi pengarah muzik kat filem negara Malaysia lagi. Wah, 2 bidang tu. Patriotik dan filem. Jadi memang pelbagai lah kerja komposer ni Memang pelbagai. Lagu patriotik dia mesti yang kita selalu dengar kat sekolah kan? Kemungkinan besar. Buku teks ada senaraikan Malaysia Berjaya. Yang ni confirm selalu dengar. Oh, Malaysia Berjaya. Tahu-tahu. Lagu wajib tu. Kan. Selain tu ada kenangan masa Fajar Harapan, Semalam di Malaya. Tapi Malaysia Berjaya tu lah. Memang ikonik. Kuat betul rasa cinta negara bila dengar. Betul. Dengar je terus rasa semangat lain macam. Jadi kalau kita tengok dua-dua tokoh ni kan, Jimmy Boyle dengan jazz dan sejarah dia, Saiful Bahri dengan patriotik dan filem dia, apa rumusan kita boleh buat pasal peranan komposer ni, ikut unit 6 ni? Rumusannya kan, komposer Malaysia macam diorang berdua ni, peranan diorang besar sangat. Diorang macam mencorakkan jiwa negara kita ni guna muzik. Arkitek bunyi negara lah kiranya. Lebih kurang macam tu lah. Diorang bukan setakat buat lagu sedap dengar je. Tapi lagu diorang tu jadi macam rakaman sejarah, pembakar semangat, penyeri filem. Jadi warisan lah kan? Tepat sekali. Warisan budaya kita. Sebab tu buku teks ni suruh kita dengar lagu macam Malaysia Berjaya, Putra Putri, supaya kita boleh rasa sendiri kesan dia. Jelaslah sekarang. Penting rupanya kerja komposer ni. Melalui unit 6 ni, kenal lah kita sikit sebanyak Jimmy Boyle dan Saiful Bahri. 2 contoh hebat. Betul tu. Dan ini bawa kita pada satu soalan lah untuk anda fikirkan lepas ni. Okey, apa dia? Kita dah tahu komposer ni cipta lagu kan? Tapi cuba fikir, siapa lagi agaknya yang terlibat dalam ekosistem muzik ni? Maksudnya, orang lain selain komposer yang buatkan lagu macam Malaysia Berjaya atau Putra Putri tu boleh sampai kat telinga kita. Dari dulu sampai sekarang ni, fikirkan siapa lagi di sebalik tabir tu. Menarik tu. Siapa lagi yang bantu lagu tu hidup sampai sekarang?
Okey, itu soalan yang bagus untuk kita fikirkan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami teroka pasal komposer Malaysia ni. Sama-sama. Teruskan belajar dan hayati muzik negara kita ya. Jumpa lagi.